Assalamualaikum and good morning. Sekarang berada di airport Sultan Ismail Petra, Kota Baru. Airport baru buka. Agak luas dan lengang. Parking bertingkat dah siap, RM25 sehari. Saya parking private depan airport RM10 sehari, jimat RM15 sehari. Wah, agak luas. Check-in counter di airport Kota Baru, lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Kota Baru. Agak menarik, baru buka. Tempatnya agak luas, alhamdulillah. Hari ini hari puasa yang ke-6, 24 Februari 2026. Kita hari ni kita naik Batik Air. Batik Air counter belum buka lagi, tapi kita dah buat online check-in. Alhamdulillah, boleh terus masuk. Ni Batik Air, kita tanya dulu Batik Air. Macam kubah masjid dah. Check-in counter sebelah kiri. Dekat eskalator turun bawah tu arrival. Kat atas ni second floor, departure level. Presenter Mr. Muhammad Arif Aizat Maketa, Mr. Muhammad Arif Aizat Maketa, Mr. Anwar Yahya, Mr. Anwar Yahya. You are advised to take care of your personal belongings and always keep your valuables with you.